7 dekad perjuangan ditatang, pas teguh berpaksikan iman. Tuan Guru hadir kami nantikan sebagai penyuluh jalan perjuangan. Angin timur berhembus tenang, menyapa rakyat di bumi Serambi. 70 tahun perjuangan gemilang, mohon Tuan Guru sampaikan intipati. Hadirin hadirat sekalian, bila sama-sama kita dengar amanat yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Aziz Awang, Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS yang kita kasihi. Untuk itu dijemput dan dipersilakan kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru untuk menyampaikan ceramah dan juga amanat beliau pada malam ini. Untuk itu majlis dengan sukacita menjemput dan persilakan. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina Muhammad Nabiyyur Rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalus salawati wa azkat taslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa min qablihim wa yumkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Surah An-Nur. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, Dia akan jadikan mereka berkuasa memerintah di atas muka bumi. Allah jadikan agama yang redha Islam berkuasa mentadbir negara, bertukar keadaan daripada kata-kata ketakutan kepada keamanan. Dalam keadaan mereka itu memperhambakan diri kepadaku dan tidak mengikuti aku dengan sesuatu yang lain. Dan sesiapa yang kufur selepas itu, mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang dihormati pengurusi majelis, Yang Berhormat Timbalan Musyiam Datuk Mentera Kanan, Yang Berhormat Naib Pengerusi Bersatu Malaysia Datuk Aziz Jidin, Yang Berhormat Datuk Pemimpin Perang Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim, Timbalan Suruhjaya, semua pemimpin-pemimpin Parti Perikatan Nasional, ahli Yang Berhormat, ahli Parlimen, Dewan Negara dan Dewan Negeri, Ashabul Fadilah, para ulama, tuan-tuan guru, dan semua yang hadir, anak-anak yang saya kasih sekalian. Marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala
yang telah memberi kepada kita nikmat Islam. Nikmat yang paling besar, menyelamatkan kita di dalam dunia sehingga akhirat. Nikmat yang kekekalan selama-lamanya. Berbeza dengan nikmat-nikmat yang lain. Oleh kerana itu, bila wafatnya Nabi SAW, ketika sahabat dalam keadaan sedih, kebingungan dengan wafatnya Nabi, maka membaca firman Allah Ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Apa imata qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqabihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin." Tiadalah Muhammad itu melainkan dia seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Ada sekiranya Muhammad mati sakit biasa kerana tua, ataupun mati dibunuh, maka tumit-tumit kamu akan berpusing meninggalkan Islam. Barang siapa meninggalkan Islam, dia tidak memberi apa-apa mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah memberi pahala yang besar kepada mereka yang bersyukur mempertahankan Islam. Penubuhan Parti Islam se-Malaysia PAS, termasuk adalah penubuhan PAS Kelantan, kita peringati 7 tahun, adalah memperingati nikmat Islam dengan meneruskan perjuangannya. Apabila Islam dilanda oleh bencana dalam perjalanannya, Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada manusia melalui ajaran Islam yang sempurna 3 perkara yang besar. Yang pertama, beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka memperhambakan diri kepada aku, melakukan ibadat, ibadat jasad, roh, harta dan sebagainya, sembahyang, haji, zakat, doa, tasbih dan sebagainya. Termasuklah tunduk dan patuh kepada semua ketetapan Allah Ta'ala. Tak ada pilihan, kerana kita adalah hamba Allah. Yang kedua, wajib melaksanakan hukum yang adil. Amanah yang besar. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa ta'akamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Allah Ta'ala memerintah kamu supaya kamu menyerahkan kewajipan segala amanah pada orang yang boleh menjalankannya, yang layak menjalankannya. Dan apabila kamu menghukum kalangan manusia, semua manusia, Islam dan bukan Islam, semua bangsa, hendaklah berlaku adil. Islam adil untuk semua. Semua manusia, bukan orang Islam, termasuk orang bukan Islam. Yang ketiga, kewajipan khilafah. Ia adalah kewajipan politik. Berpolitik. Allah Ta'ala isyah dalam malaikat
Wa yaqulu rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah Tuhan berfirman pada malaikat, aku isytiharkan, aku nak jadikan manusia sebagai khalifah. Dia itulah memerintah, mentadbir, itulah politik. 3 perkara yang wajib dilaksanakan oleh manusia. Dilaksanakan, diperjuangkan oleh semua Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. 3 perkara ini. Malangnya di akhir zaman akan berlaku orang Islam merongkaikan ajaran-ajaran Islam yang penting ini. Disebut oleh Nabi SAW, "Latun qadana ural Islami urwatan urwatan." Wa kullama nuqidat urwatan urwatan tasabbatha an-nasu billati taliha. Fa awwaluhunna al-hukmu wa akhiruhunna as-salat. Tali yang mengikat ajaran Islam yang disimpul dengan kuat akan dirombak, akan dirungkai satu demi satu. Yang pertama dirungkai ialah hukum. Melaksanakan hukum dan alat melaksanakan hukum, iaitu politik. Politik dan hukum dirongkai, dirombak oleh orang Islam. 2 perkara. Yang akhir dirongkai ialah semayang. Kita menghadapi orang Islam merongkaikan hukum pemerintah, melaksanakan politik, memerintah dengan Islam. Imam Ghazali menyebut dalam kitab Al-Ikhtisar fil I'tiqad, ad-din usun fasultanu harisun fama la usa lahu famahdumun wama la harita lahu fada'i. Agama Islam adalah asas. Kuasa politik memerintah negara, menjalankan hukum adalah pengawas. Bila asas tak ada, runtuh. Agama dibuat habis runtuh. Bila kuasa pemerintahan dihilangkan, hukum-hukum Islam akan hilang. Kita memperingati 100 tahun kejatuhan kerajaan Utsmaniyah 1924. Setelah Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan Islam dengan sempurna, bermula daripada mengucap 2 kalimah syahadah, ajak orang masuk Islam, membentuk peribadi Islam, beribadat dengan Islam, rumah tangga dengan Islam, beramal dengan Islam, muamalat dengan Islam, sehingga berpolitik dengan Islam, memerintah negara. Inilah amalan semua Nabi alaihi wassalatu wassalam. Baca Quran, faham makna dia. Nabi-Nabi bukan sahaja memimpin manusia dalam semayang, termasuk memimpin manusia memerintah negara. Nabi Nuh alaihissalam, rasul yang pertama berjuang. Bukan sahaja berjuang mengajak manusia mengucap syahadat masuk Islam, termasuk mengajak al-malak, pemimpin-pemimpin, supaya memerintah dengan Islam. Ibrahim alaihissalam bukan sahaja berdakwah mengajak ayah dia dan orang lain masuk Islam, termasuk mengajak Raja Namrud memerintah dengan Islam. Musa alaihissalam bukan sahaja mengajak Bani Israel masuk Islam, termasuk mengajak Fir'aun memerintah dengan adil, Raja Mesir.
Nabi Daud dan Sulaiman memerintah negara. Rajul Qurnan memerintah negara dengan Islam. Disebut dalam Quran. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menegakkan kerajaan Islam di Madinah. Telah berjaya menundukkan negara yang adil kepada semua manusia. Bila Nabi wafat, Nabi meninggal dunia, sahabat-sahabat sambung perjuangan. Zaman Khulafa' Rasyidin, zaman kemudiannya, kerajaan Islam memerintah wilayah yang paling luas dalam sejarah. Hampir 1/3 bumi luas wilayah Islam, di timurnya Nusantara, alam Melayu. Sabah dan Cina, Asia Tengah, termasuk Moskow, ibu negara Rusia hari ini, dia bertakluk Islam. Sampai ke Spanyol, selatan Eropah, Eropah Timur, Bulgaria dan lain-lain. Sehingga sampai utara Afrika. Luasnya wilayah Islam. Zaman tidak ada alat-alat kemudahan yang segera. Tak ada kapal terbang nak pergi cepat. Tak ada telefon, tak ada wireless. Islam boleh memerintah selama 1300 tahun. Sehinggalah orang Islam dilanda oleh penyakit tidak tafakuh dalam urusan agama. Ibnu Mas'ud berkata, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud berkata, orang akan menghadapi di akhir zaman, ramainya ulama, tidak ramai fuqaha. Ramainya orang baca Quran, tak ramai faham Quran. Bencana berlaku di akhir zaman. Sehingga kerajaan Islam jadi lemah. Tanah air orang Islam dijajah. Startnya kejatuhan Melaka 1511. Melaka jatuh. Jatuhan Melaka dirayakan di Vatican City. Berjaya menjatuhkan kerajaan Islam di timur, di Melaka. Diikutilah negeri Afrika dan lain. Sehingga jatuhnya kerajaan Utsmaniyah. Yang menjatuhkan dengan kerjasama orang Islam. Orang Islam berpecah sama sendiri. Berbalah mazhab. Pasal mazhab. Berbalah pasal kaum. Kenapa? Mereka tidak fuqaha, tidak tafaquh. Dia tafaqahu fid din. Tak sebut orang dia tafaqahu fid din. So, mereka bertafaquh memahami bagaimana melaksanakan Islam. Alim tak faham melaksanakan Islam. Mengajar saja tak tahu nak memimpin umat Islam. Ini kelemahan berlaku. Sedangkan ulama-ulama zaman dulu, ulama mazhab, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tak balah sama-sama dia walaupun khilaf. Khilaf. Imam Syafi'i murid pada Imam Malik. Imam Syafi'i murid pada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, murid pada Imam Hanafi. Imam Ahmad bin Hanbal murid pada Imam Syafi'i. Tak balah. Abu Hanifah murid pada Ja'far As-Sadiq, Imam Syiah Isna Asyariyah. Ini Sunni dengan Syiah tak balah. Ni Sunni dengan Sunni balah. Syafi'i dengan Syafi'i balah. Balah bak faraq, bak cabang agama. Bukan bak rukun. Rukun orang Islam satu. Cabang agama boleh khilaf, berbeza. Kerana zaman berbeza, masyarakat berbeza. Hukum berbeza dengan sebab berbeza masyarakat. Dalam perkara faraq. Kalau asas sama saja. Maka ulama-ulama tak balah dalam masalah faraq.
Imam Ghazali, fiqhnya mazhab Syafi'i. Akidah mazhab Asy'ariyah. Imam Al-Haramain, akidah mazhab Asy'ariyah. Fiqhnya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki, fiqhnya Salafi. Mereka ulama generasi 1 hingga 300 Hijrah. Imam Nawawi, fiqhnya Syafi'i, akidahnya Salafi. Tak balah ulama-ulama ini. Saya tertarik. Guru saya, almarhum Syekh Muhsin Abbad, mengajar dalam Masjid Madinah kitab Tathhirul Aqaid, membersihkan akidah. Ajar dalam Masjid Nabawi. Dia baru meninggal dunia. Kitab ini dikarang oleh As-San'ani. San'ani mazhab Syiah Zaidiyah, fiqhnya, akidahnya Salafi. Tak balah ulama-ulama. Jadi penjajah-penjajah menggunakan khilaf mazhab ini untuk lagakan orang Islam. Perbezaan kaum lagakan orang Islam. Turki kelahi dengan Arab, Arab kelahi dengan Turki, Bugis dengan Jawa, Banjar dengan Minang, berkelahi sama-sama kaum. Ini berlaku. Maka penjajah campur tangan. Penjajah membantu mazhab Salafi di Timur Saudi untuk berlawan dengan Lawrence. Lawrence ni orang mengajar putih tahu dah. Untuk lawan Ibn Rashid. Lawan Sharif Hussein. Sharif Hussein pula disokong oleh McMahon, Gubernur British di Mesir. Sokong. Lalu orang putih mencadangkan biar orang Arab lah jadi khalifah. Orang Arab pun naik semangat nak jadi khalifah. Sultan Abdul Hamid yang berusaha nak menyelamatkan kerajaan Uthmaniyah, mempertahankan Uthmaniyah, sehingga Yahudi Theodor Herzl jumpa nak rasuah juta pound nak rasuah Sultan Abdul Hamid, suah Palestin. Kami kata, aku tidak akan suah negeri Islam pada orang bukan Islam. Walaupun kerajaan aku jatuh. Gunakan mazhab Wahabi, gunakan mazhab Asy'ariyah, gunakan mazhab Syafi'i, gunakan Zaidiyah dan Isna'an Aqidiyah untuk membantu menjatuhkan Uthmaniyah. Masa itu Sultan Abdul Hamid mencuba nak menyatukan dunia Islam. Dia buat satu projek jalan kereta api Hijaz. Jalan kereta api daripada Turki lalu ke Syria sampai Madinah. Mungkin perancangan dia sampai ke India, jalan kereta api nak menyatukan dunia Islam. Orang-orang khianat. Projek jalan kereta api ini derma orang Islam, wakaf orang Islam. Orang Arab nak jatuh Uthmaniyah ni letup jalan kereta api ini. Dibantu oleh British. Tolong orang kafir menjatuhkan kerajaan Islam. Berjatuh Uthmaniyah, negeri-negeri Islam dibahagikan. Sama-sama penjajah. Ada bahagian dapat ke British, Malaysia, India, Pakistan, Mesir, Sudan, negeri Teluk, British. Indonesia, Belanda. Dia bagi sama-sama dia. Asia Tengah, Rusia. Dia bagi sama-sama dia. Negeri Afrika, Perancis. Algeria, Morocco, Tunisia, Lebanon, Syria, Perancis. Dia bagi sama-sama dia negeri Islam ni. Dia cincang orang Islam habis-habisan. Tapi Allah tidak mengizinkan agama Islam ni dipadamkan cahayanya. Dijamin oleh Allah. Cahaya tak boleh padam sekali. Tuhan jamin. Cahaya Islam tak boleh padam sekali-kali dalam Quran, ayat-ayat yang banyak. Tokoh-tokoh orientalis mengatakan, orientalis inilah orang putih yang mengaji Islam. Dia mengaji Islam tujuannya nak mapuhkan Islam ni. Dia kata ada 3 batu besar
yang menghalang dia nak hancurkan Islam. Patunya sangat keras. Nak pecah ngalak letupan, betul tak pecah. Yang pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua, sembahyang jemaat. Yang ketiga, haji ke Mekah. Tiga ni tak ada nak hapus. Masuk kapal orang Islam ngaji Quran. Belajar Quran, tak tahu makna pun mengaji. Lepas tu semangat nak tahu makna, mengaji agama pula. Jadi begitu. Semua sekali mai jemaat. Setahun sekali pergi ke Mekah. Tiga perkara tak boleh nak hapus. Menyebabkan walaupun kerajaan Islam jatuh, orang Islam bertemu sama-sama dia. Maka berlakulah kebaikan dan kebangkitan semula Islam. Tuhan sebut dalam Quran, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Mesti ada kalangan umat aku satu puak yang berdakwah pada Islam, amal makruf dan nahi munkar, iaitu politik dan menegakkan hukum. Mesti ada kalangan umat aku. Maka ulama-ulama kita di Mekah tak duduk saja. Ulama-ulama kita di Mekah melahirkan anak-anak murid, buka pondok pesantren pengajian. Universiti Azhar tak mati, Dioban India tak mati. Mengaji agama, menyedorkan orang Islam. Perlunya ada kumpulan Islam yang menyambung perjuangan Islam. Walaupun Nabi tak ada, kerajaan Islam jatuh, kumpulan Islam mesti ada. Maka ulama-ulama kita, ulama Nusantara, Tok Guru mengaji di Mekah, menghantar murid-murid dia dan orang haji, peniaga-peniaga Islam, tubuh kumpulan Islam di Pulau Penyengat Riau tahun 1800. Tubuh pertubuhan Islam di Pulau Penyengat Riau. Bila orang putih tubuh syarikat India British, syarikat India Belanda, ditubuh syarikat Islam. Syarikat Islam bukan berniaga, nak lawan berniaga dan melawan politik. Ulama-ulama tubuh. British mengharamkan syarikat Islam, diharamkan. Indonesia tak diharamkan. Diharamkan syarikat Islam, tubuh kumpulan Islam lain pula. Tubuh Hizbul Muslimin. Agak tubuh PAH tahun 51. Ditubuhkan PAH tahun 51. PAH ni asalnya Persatuan Ulama, NGO, bukan parti. Kerana British tak benar tubuh parti politik. Dia tak asyik beri orang Islam berpolitik. Politik diharamkan pada orang Islam. Oleh kerana kebanyakan orang Islam ni jahil agama. Tahu agama, bab semayang, puasa, ibadat saja. Bab politik dia tak tahu. Orang putih pandai, dia jajah negeri kita, bab agama suruh kerja. Agama sekadar tengok waktu semayang. Tengok nak bulan, nak puasa, nak raya. Daftar nikah kahwin, bagi harta pusaka, wakaf. Itu saja. Politik tak ada dalam Islam. Timbullah penyakit jahil dalam bab politik. Banyak orang Islam mengatakan politik ini tak ada dalam Islam. Tak wajib dalam Islam. Tak masuk wajib. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan kemenangan politik daripada haji dan umrah. Bila Nabi nak pergi umrah, setelah menang di Madinah, Nabi rindu ke Mekah nak buat umrah. Tuhan beri mimpi boleh masuk Mekah dengan aman. Nabi pun siap dengan sahabat dia pakai ihram nak buat umrah. Siapa di tengah jalan dekat Hudaybiyah kena tahan. Tak pernah masuk. Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Dikuasai oleh orang bukan Islam. Tak pernah masuk Mekah. Nabi hantar Sayyidina Uthman untuk berunding. Sayyidina Uthman tak balik. Tersebar berita Uthman dibunuh. Lalu Nabi berbai'ah dengan sahabat-sahabat dia nak serang Mekah.
Bila dengar Nabi nak serang Mekah, maka orang musyrik Mekah atau wakil berunding dengan Nabi. Berunding untuk buat perjanjian damai Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ni ditulis. Sayyidina Ali juga tulis. Nabi Sayyidina Ali tulis. Wakil musyrik Suhaib bin Amr. Yang kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhaib bin Amr kata, aku tak setuju, tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata tulis hak dia nak Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu tulis mana-mana orang Islam, orang Madinah yang murtad lari ke Mekah, tak dia hantar balik. Mana-mana orang Islam di Mekah bila hijrah ke Madinah kena hantar balik. Berat sebelah. Muhammad dan sahabat-sahabat dia tak boleh buat umrah tahun ni, kena tangguh tahun depan. Lalu Nabi terima perjanjian Hudaybiyah. Sayyidina Umar banyak sahabat tak puas hati. Macam mana Rasulullah ni, perjanjian ni berat sebelah. Berat sebelah. Orang kita lari ke Mekah, dah atas balik. Orang kita orang murtad, dah atas balik, kita nak hukum. Orang Islam di Mekah mari ke Madinah, kena atas balik. Ini berat sebelah. Nabi mempunyai pandangan politik yang jauh. Umrah kena tangguh tahun depan. Kenapa tangguh tahun depan? Dia buat syarat begitu. Nabi kata tangguh tahun depan. Ikut hak dia nak. Kita tangguh tahun depan. Tuhan turunkan ayat. Wa atimul hajj wa umrah lillah fa in uhsirtum famastaysara min al-hadiy. Sempurnakan haji dan umrah. Kalau kamu dihalang disekat, hendaklah bayar dam. Tak boleh buang pakaian ihram begitu saja. Kena sembelih kibar, sembelih unta, gunting rambut, cukur rambut, barulah boleh buang pakaian ihram. Nabi kata apa kita patah? Bayar dam. Kita tangguh umrah tahun depan. Sayyidina Umar nak marah Rasulullah. Takkah kita betul? Betul dia kata. Takkah mereka ni sesak? Sesak? Betul. Macam mana gini? Nabi kata itulah. Aku Rasulullah, aku tahulah. Aku tahulah. Abu Bakar sokong Nabi. Akhirnya si Ummu Salamah radhiyallahu anha suruh Nabi sembelih unta, sembelih kibar, tahallul, buang pakaian ihram. Sahabat-sahabat pun ikut. Pasal apa Nabi menangguhkan umrah? Dahulukan perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ni memberi kemenangan politik kepada Nabi. Bila dia sign perjanjian ni bermakna dia terima Madinah sebuah negara kerajaan yang sah. Bila berlaku perdamaian, dia tak boleh kacau kat Islam kerana keadaan damai. Menyebabkan Islam tersebar. Sahabat-sahabat dah tahu hikmah dia. Lepas pada itu berlaku Fathu Mekah. Mekah dibebaskan. Nabi tak buat haji sebelum Mekah dibebaskan. Kalau haji diwajibkan lebih awal, Nabi tak Abu Bakar pergi. Nabi tak pergi. Tak pergi haji lagi. Kerana Mekah dicemari oleh jahiliah. Dia kita wah laki puan telanjang ikut suka dia. Sembah berhala, loma darah dia, Kaabah dan sebagainya. Banyak benda-benda jahiliah. Sehinggalah Nabi bila Quraisy langgar perjanjian Hudaybiyah, Nabi serang Mekah, bebaskan Mekah dulu. Lepas Mekah dibebaskan, barulah Nabi pergi haji. Wada' yang terkenal. Nabi mendahulukan pembebasan Mekah sebelum daripada sebelum dia buat haji. Mekah bebas dulu, baru buat haji. Kenapa? Kerana dapat kuasa politik. Dalam peristiwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid penglima dilantik oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menyerang Parsi di wilayah Iraq. Dia perang-perang, setelah berjaya berperang musuh di utara Iraq, dia cabut ke Mekah buat haji. Cabut ke Mekah buat haji. Dia ditugaskan untuk memimpin tentera lawan Parsi. Dia cabut ke Mekah buat haji. Orang tengok dia duduk di Mina.
Cukup kepala duduk ta'aluk buat haji. Orang beritahu kau bakar. Khalifah balik tinggal tugas. Pergi buat haji di Mekah. Abu Bakar tulis surat, disiplinkan Khalid buat dia. Tukar dia ke Syam. Kerana bertindak meninggalkan tugas pergi haji. Kita hak politik ni tak penting. Antara penting politik ialah mengundi. Mengundi ialah satu cara politik di zaman moden. Ada orang kata mengundi tak ada zaman Nabi. Betul, tak ada zaman Nabi. Tapi nak dapat kuasa politik sekarang ni, kena mengundi pilihan raya. Sama juga nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah sekarang ni kena ada pasport haji, kena ada visa. Tak ada pasport haji, tak ada visa, tak boleh pergi Mekah. Maka ada pasport dan ada visa ni adalah wajib. Ulama mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Apa yang wajib tak sempurna, mereka kena ada dia, maka jadi wajib. Menyediakan pasport haji, buat visa ni wajib, kerana nak buat haji wajib. Pilihan raya nak dapat kuasa politik. Masalah kita hari ni, orang Melayu Islam tak nak mengundi. Cukuplah pergi surah dah, ratik dah. Cukuplah kita buat umrah Cak Kadi. Umrah sunat buat tu. Tak mengundi tak penting. Tahu ke? Bila orang Islam keluar mengundi 50%, orang Melayu keluar mengundi 50%. Orang bukan Islam keluar 80%. Negeri kita ni ambil orang. Ditaluk oleh orang. Kuasa politik diambil alih oleh orang. Ini bahaya. Ini yang berlaku hari ni. Jangan buat main-main. Cerita politik suku, gambar suku ni bukan Quran. Bukan hadis. Ini cerita kita Injil. Agama Kristian. Agama Kristian ada letak dalam kitab Bible, kitab Injil dia. Da'lillah ma lillah wa ma li qaisar li qaisar. Politik dan pemerintahan ini hak pemimpin, hak raja. Agama hak ulama. Politik suku, agama suku. Tak boleh campur. Ini Kristian, bukan Islam. Islam politik sebahagian daripada ajaran dia, tak berpisah. Itu bukan soal kita pada hari kiamat. Bukan sahaja sebab sembahyang, bab puasa, akan dia soal siapa pemimpin kita pilih atas dunia ni. Siapa pemimpin kita sokong atas dunia ni akan dia soal pada hari kiamat. Termasuk dalam soalan hisab pada hari kiamat. Kita kena sedar. Orang Islam buat main-main je politik. Hari ini negara kita menghadapi keadaan yang sangat berbahaya. Bila orang Islam tak berpolitik. Dulu Barisan Nasional, UMNO. Kita banyak baloh dengan UMNO ni. Kerana kita nak laksanakan Islam cepat-cepat, UMNO nak tangguh dulu. Baloh bak tu dia. UMNO masa tu banyak pendidikan barat, tak tahu. Ada hukum jenayah, hukum kisah macam-macam ni. Menyebabkan mereka cakap bukan-bukan. Timbul isu kapir-mengkapir, baloh pah dengan UMNO. Kapir-mengkapir ini kerana jahil. Kerana tak mengaji, tak belajar. Kehidupan kita ialah menyelamatkan orang jahil supaya dia reti, dia faham. Kita sabar menghadapi ujian kapir-mengkapir ini. Banyak guru kita kena takak, kena essay dekat hantar ni. Kita sabar. Kerana kita kapir-mengkapir UMNO hukum kita, kita sabar. Kita sabar, kita tak perang, tak kelahi. Kerana kalau kelahi sama-sama Melayu, berpecah lagi orang Islam. Tak boleh. Kita sabar menghadapi ujian ini. Kita sabar. Kita didik, kita ajar. Faham agama betul-betul. Batas-batas iman dan kufur. Akhirnya orang faham. Politik ada dalam Islam. Tak boleh nak cakap daripada tujuh agama suku. Masalahnya, semangat nak mengundi tak ada. Ini berasa sambil lewa je. Ini menentukan keselamatan agama Islam, kedaulatan agama Islam.
Allah Ta'ala sebut yuzhiruhu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wajib memenangkan Islam mengatasi agama-agama yang lain sehingga Islam itu memerintah. Ini wajib. Bukan sunat, wajib. Islam mesti memerintah. Kalau kita tak mengundi, Islam tak boleh merintah, orang lain merintah. Berlaku macam-macam. Bila orang Melayu berpecah, orang Islam, Melayu dengan Islam ni, kuatnya Melayu dengan Islam ni, sehingga Melayu dengan Islam ni supaya kalau Cina masuk Islam, masuk Melayu. India masuk Islam, masuk Melayu. Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Sebab begitu rapaknya orang Melayu dengan Islam ni, tapi tak erti Islam. Dalam dunia dia ada beberapa negara je macam ni. Algeria. Negeri Algeria, kalau orang Algeria mesti Islam. Orang dia anggap kalau orang Arab Algeria mesti Islam. Kalau bukan Islam, bukan Algeria. Orang Algeria. Termasuk Bosnia. Orang Bosnia begitu juga. Kalau Islam, mesti orang Bosnia. Bosnia itu Islam. Kalau orang Bosnia keluar dari murtad, bukan Bosnia lagi. Itulah semangat orang Melayu kita. Alhamdulillah. Kasih ke Islam masih ada lagi. Semangat inilah yang menjadikan pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Masa nak menuntut kemerdekaan, kita ada pilihan raya tahun 55. PAH masuk bertanding, PAH menang 1 kursi daripada 52 kursi. Pilihan raya masa tu. Tu Raja Ahmad Tuan Hussein dia Perak menang 1 kursi. Yang lain UMNO Perikatan. UMNO MCMSC. UMNO masa besar jumlah dia. Sebelum nak beri kemerdekaan, orang putih buat Suruhanjaya Red. Dia buat jawatan kuasa, pengurusi dia Lord Red. Buat perlembagaan Malaysia. Suruhanjaya ni tak ada orang Malaysia seorang pun. Adalah orang India seorang, Pakistan seorang. Nama dia Islam, tapi pada dia Barat. Dia gubah perlembagaan, tak ada Islam dalam perlembagaan. Maka ahli parlimen kita, Tuan Yang Amat Tuan Hussein, minta supaya letakkan Islam dalam perlembagaan. Orang UMNO pun setuju. Orang UMNO yang masih nak ke Islam ni, setuju masa itu. Letaklah Islam dalam Indonesia adalah agama persekutuan. Dalam masa yang sama, kita membenarkan agama-agama lain. Tak larang. Kan Islam tak boleh paksa orang agama lain. Kalau kita paksa, orang masuk Islam tak redha, tak ikhlas, jadi munafik. Biar dia tengok Islam ni ada. Apa yang berlaku dalam sejarah Islam, masa Islam memerintah, bila orang Islam memerintah, orang bukan Islam tengok Islam ni ada. Adil pada semua. Bukan pada orang Islam basuh orang bukan Islam. Adil. Khalifah-khalifah Islam ni tak boleh mengatasi undang-undang. Nabi tak mengatasi undang-undang. Nabi dia nak beli seekor kuda daripada seorang Badui. Badui itu setuju jual kuda ke Nabi. Setuju dah nak jual. Mari orang mai kaca Nabi, tanya masalah. Nabi pun layan orang ni. Bila Nabi paling nak bayar, Badui nak jual ke orang lain pula. Dalam majlis yang sama. Ini khiyar majlis. Tak bolehlah nak batal begitu. Nabi nak beli. Tapi Nabi tak guna kuasa dia sebagai ketua negara, sebagai Nabi. Nabi latih hakim. Nabi latih hakim untuk bicarakan kisah dia dengan Badui ini. Suhaib Rumi jadi hakim. Mengadili kisah ni, termasuk tafsir Ibn Kathir. Kisah ni. Dan bicara ni, Nabi betul. Kerana Nabi dah nak beli, belum berpisah lagi. Maka Badui pun terima. Nabi berlaku adil, walaupun seorang Nabi, seorang Rasul. Dia tak guna kuasa mahkamah untuk rapah begitu. Sayyidina Ali, dalam kes baju perisai dia hilang. Baju rantai dia hilang. Dia nak pergi perang Siffin. Baju rantai dia hilang. Tiba-tiba dia tengok orang Yahudi bawa baju rantai. Ada dia orang Yahudi.
Sayyidina Ali kata, ni baju aku ni. Dok, Yahudi kata, baju saya. Baju saya. Dok, baju aku. Sayyidina Ali, dok, kita cari di mahkamah. Bercara di hadapan hakim Syurih Al-Kandi. Jadi hakim. Hakim Islam. Sayyidina Ali jadi khalifah. Jadi khalifah. Syurih kata, Al-Bayinah, Al-Bayinah ya Amir Al-Mu'minin. Mana saksi? Saksi mana Amir Al-Mu'minin? Kena ada saksi lah. Kalau mengaku ni baju Amir Al-Mu'minin, kena ada saksi. Dan dia kata saksi dia anak saya, Hasan Hussein. Syurih kata tak boleh ambil anak Hasan Hussein jadi saksi, tak boleh. Berpihak pada ayah dia, kena saksi yang lain lah. Sayyidina Ali kata, Syurih kata tak boleh. Dia kata, macam mana tak boleh? Nabi kata anak aku Hasan Hussein ni pemuda ahli syurga. Takkan tak boleh jadi saksi. Syurih kata itu di akhirat minum ini. Atas dunia cerita lain. Sayyidina Ali pun mengalah. Akhirnya Yahudi ambil baju tu. Ambil jalan bawah mahkamah, lepas tu pusing balik. Temu Sayyidina Ali. Ambil ni. Ini baju Amirul Mukminin. Sebenarnya saya ambil jatuh di Amirul Mukminin. Saya ambil jatuh. Apa saya buat ni, saya nak tengok ini hukum anbiya, hukum yang adil. Lalu Yahudi tadi masuk Islam. Ini dia ceritanya. Bila Islam memerintah, orang Islam kena bayar zakat. Zakat pertanian, zakat hayawan, macam-macam zakat. Zakat harta. Orang Islam. Orang Islam kena bayar cukai. Jizyah, kharaj, usyur. Jizyah ni ialah cukai diri. Cukai keselamatan. Kharaj, cukai pertanian. Usyur, cukai perdagangan. Ini pada orang bukan Islam. Cukai pula kena pada orang yang ada harta. Orang miskin tak ada harta, tak kena cukai. Ini Islam. Orang tak ada kerja, tak kena cukai. Orang kafir tengok, oh begini rupanya Islam. Menyebabkan orang kafir masuk Islam. Kita tak paksa orang kafir masuk Islam. Biar dia tengok Islam ni baik, Islam ni adil, Islam ni molek. Menyebabkan dia masuk Islam. Hari ni orang tengok Hamas yang berperang di Gaza. Lain dengan Israel yang berperang. Israel berperang, bunuh budak-budak, bunuh orang tua, serang hospital, serang sekolah, serang masjid, serang gereja. Ini askar Israel. Hamas serang askar Israel je. Orang Israel yang ditawan oleh Hamas, dia layan dengan baik kerana Islam wajib melayan tawanan perang. Israel bila tawan orang Hamas, dia seksa, bunuh pun ada. Tersebar berita seluruh dunia berita ni. Menyebabkan orang kafir simpati kepada Islam. Islam ni adil sungguh. Bukan cakap saja. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Disebut dalam Quran. Kamu boleh berperang, jangan melampau. Islam ni adil, Islam ni baik. Menyebabkan ada orang kafir masuk Islam hari ni di negara Eropah. Di Amerika, di England, kata-kata berarok, protes, tak sokong Israel dah. Islam ni agama yang menarik, kita tak paksa. Jadi bila kita merdeka, kita letak Islam adalah agama persekutuan. Bila letak ni, saya baca juga Sunjaya Rek Baloh. Apakah bermakna Islam ni religion, agama, sekular, tak ada politik, ataupun adin. Kalau religion dalam bahasa baratnya tak ada politik, ini kita terima. Kalau adil ada politik, kita tak boleh terima. Akhirnya dia bahas ayat ni. Oleh kerana sifat perlembagaan tu dah oleh ayat ni ayat umum. Maka dikekallah dalam perlembagaan ni Islam adalah agama negara. Ada sampai hari ni. Sebab tu di Malaysia ni bila sebut jabat agama Islam. Milih agama Islam. Kalau di Indonesia sebut agama, semua agama. Hindu, Buddha, Kristian, ni di bawah jabat agama belaka. Negeri lain. Kita ni, ini ada istimewa kita. Ini peluang kita nak satukan orang Melayu. Mengambil kuasa politik.
Kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa Nabi nak buat kerajaan Islam di Madinah, Nabi satukan orang Arab dulu. Aus, Khazraj, orang Arab Madinah. Lepas tu orang Quraisy daripada Mekah. Kabilah Arab yang masuk Islam. Berhijrah ke Madinah, Nabi satukan orang Islam. Perpaduan umat Islam dulu. Lepas tu Nabi ajak orang bukan Islam yang tidak melampau. Orang Yahudi, orang Kristian musyrikin yang benci kepada peperangan, benci kepada bergaduh. Dia tak masuk Islam, tak siap masuk Islam. Dah apalah tak siap masuk Islam. Tunduk buat kerajaan Islam. Allah Ta'ala tak larang. Benar orang bukan Islam dulu buat kerajaan Islam. Nabi berjaya menyatukan orang Islam dulu, kemudian menyatukan orang bukan Islam yang terima. Ini kita nak buat hari ni. Kita nak satukan orang Melayu. Malangnya kita boleh bersatu dengan bersatu je, parti bersatu. UMNO pecah dua, ada sokong DAP. Setuju dengan DAP. Tak setuju dengan kita. Patutnya kita menang di Perak. Pas banyak kerusi di Perak. Kalau campur dengan UMNO, boleh meretas Perak. Di Pahang kerusi kita banyak. Kalau campur dengan UMNO dengan bersatu, kita boleh meretas. Tapi DAP tahu orang UMNO jadi menteri besar. Jadi EXCO. Kena nak jadi menteri jadi EXCO, sanggup kerjasama dengan DAP. Jadi Pulau Rano. Patutnya kita orang Islam kena bersatu. Ini kita nak usahakan. Usaha ni mestilah orang Melayu faham politik. Yang pertama orang Melayu kena keluar mengundi, jangan tak keluar mengundi. Apa lagi parti yang memerintah sekarang ni? Pakatan Harapan. Nama Pakatan Harapan. Dalam parti ni ada macam-macam. Macam-macam. Yang Islamik pun ada. Yang pluralisme pun ada. Liberalisme pun ada. LGBT pun ada. Ada belaka dalam tu. Pluralisme ni menganggap semua agama sekupuya belaka. Ini pluralisme. Ini bahaya. Liberal ni tak ada halal, tak ada haram. Ini dalam kerajaan kita hari ini. Macam-macam. Menganut pahaman macam-macam ni. Ada belaka. DAP, sekularisme. Memisahkan agama dengan politik dan merancang untuk menakluk negara kita. Macam Singapura. Kita tak boleh terima. Ini. Sangat bahaya. Apa lagi sekarang ni Presiden Trump. Syaitan besar ni. Presiden Amerika Syarikat. Ajak orang Palestin berdamai. Hamas berdamai. Syaratnya Hamas kena buat senjata. Israel kena ada senjata. Tak kepelik. Bila berdamai, Gaza ditarbih oleh Tony Blair. Perdana Menteri British. Ditarbih oleh negeri yang diterima oleh Israel. Hamas kena keluar. Tak boleh. Israel ada senjata. Ini cara damai Donald Trump. Damai. Dan dia minta kerajaan Islam ni melakukan normalisasi. Membiasakan diri dengan Israel. Israel dia iktiraf sebagai sebuah negara yang sah. Kita anggap Israel negara haram. Palestin negeri Nabi-Nabi. Baitul Maqdis orang Islam. Tak boleh beri ke Yahudi. Haram. Kita kena tolak. Tak boleh. Kena berjuang bebaskan Palestin itu. Terang telah menganjurkan satu ajaran baru. Ajaran Abraham. Abraham ni Ibrahim lah. Kerana kata dia, orang Yahudi, orang Kristian, orang Islam ni zuriat Ibrahim. Nabi Muhammad zuriat Ibrahim. Anak Ismail. Nabi Musa Yahudi zuriat Ibrahim. Nabi Isa zuriat Ibrahim juga. Buat nama Abraham. Orang musyrikin juga zuriat Ibrahim. Musyrikin mereka kata dia keturunan Ibrahim. Termasuk orang Hindu. Orang Hindu salah satu Tuhan dia Brahma. Brahma tu Ibrahim lah. Dia anggap Tuhan Brahma. Ibrahim sebagai Tuhan. Jadi terang buat satu agama baru, agama Abraham. Ada negara-negara Arab yang sanggup terima ni celaka ni. Ada negara Arab yang terima. Negeri Islam yang terima ni. Ajaran baru ni. Tuhan sebut dalam Quran.
maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Surah Ali Imran. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Kristian. Ibrahim seorang Islam. Ibrahim bukan seorang musyrikin. Islam agama Ibrahim. Agama semua nabi-nabi. Jadi terang ni bawa ajaran baru, ajaran Abraham. Kena terima tiga-tiga agama ni kena bersatu, kata dia. Nak main melawat Malaysia tu, tipu main melawat Malaysia pula tu. Kaca ni. Bukan saya bawa ajaran salah. Dia buat kenyataan nak bantu Israel. Segala senjata pemusnah, senjata yang menghancurkan diberi pada Israel untuk lawan nak hancurkan Palestin. Boleh terima orang yang melawat negeri kita. Israel negeri yang dilaknat oleh Allah. Kaum Yahudi kaum yang dilaknat oleh Allah, al-maghdubi alaihim. Kaum yang Tuhan laknat ni kita tak boleh dekat. Penuh Nabi dan sahabat-sahabat dia nak dalam perjalanan ke Tabuk. Nabi siapa di Madain Saleh. Madain Saleh ni tempat kaum Samud dibinasakan. Di utara Arab Saudi sepadang Jordan. Bila sampai situ sahabat ambil air telaga kaum Samud. Buat kami ruti, kami kandung nak buat ruti. Bila Nabi tahu, Nabi larang. Nabi kata buang ruti ni. Jangan makan. Biar makan unta je. Jangan masuk negeri yang dilaknat oleh Allah. Negeri yang Tuhan laknat, jangan dekat. Kalau pergi buka nak ambil iktibar, tak apalah. Pergi ziarah tak boleh. Sekarang ni Madain Saleh tempat melancong pula dah. Jadi punah gaduh habis. Tempat yang Tuhan laknat. Termasuklah laut mati di Jordan. Tempat kaum Lut ditenggelamkan, dibinasakan oleh Allah. Tempat Tuhan laknat. Laut mati ni air dia masing. Ada orang yang ambil ubat dah. La ilaha illallah. Tempat Tuhan laknat ambil ubat. Tak tahu kala. Ni kita jemput terang mari sini. Yang sokong Israel, sokong Yahudi laknat oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita bantah dengan sekeras-kerasnya. Jangan takut kat mereka. Dalam dunia bukan negara mereka aja, negeri lain ada juga. China ada, Rusia ada, macam-macam. Takut apa? Takut pada Allah Ta'ala. Ini berlaku. Jadi puncanya, kerajaan kita kerajaan yang sangat lemah. Orang Melayu kena bersatu. Bersatu melalui pilihan raya. Mengundi. Buat kerajaan orang Islam Melayu. Bukan kerana penatik. Tidak. Bukan penatik kaum. Kerana semua Nabi-Nabi memulakan perjuangan dengan kaum bangsa dia. Nabi Musa perjuangan dia mula dengan kaum Bani Israel. Nabi kita berjuang mula dengan orang Arab. Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat pilih Quraisy jadi ketua negara. Bila Nabi wafat, tak tahu siapa dia nak ganti Nabi. Sahabat-sahabat bermesyuarat. Siapa dia nak ganti Nabi ini? Orang Madinah, Auf dan Khazraj mencadurkan Sa'ad bin Ubadah. Anak-anak Nabi mencalonkan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Orang Muhajirin mencalonkan Abu Bakar, mencalonkan Umar dan Abu Ubaidah. Umar Abu Ubaidah kata Abu Bakar jadi calon. Nabi kata al-a'immatu min Quraisy, pemimpin dari Quraisy. Quraisy ialah kabilah Arab yang mendominasi, yang paling besar kalangan orang Arab masa itu. Kaum yang paling kuat memerintah negara. Oleh kerana Quraisy kaum yang paling kuat, dipilih khalifah dari Quraisy. Tuhan kata wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum. Kalau kamu orang Arab berpaling, Tuhan tukar kaum lain. Dan sebab itulah bila orang Arab lemah, orang Arab tak mengaji, orang Arab jahil, orang bukan Arab pula belajar. Sebab itulah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmizi bukan orang Arab. Imam Ghazali bukan orang Arab. Orang Pulau Asia Tengah. Orang Pulau Iran. Bukan orang Arab.
Bila orang Arab lemah, tuan tukar orang Kurdis. Saudara Al-Ayyubi memimpin dunia Islam. Lawan Abdul Salib bebaskan Baitul Maqdis. Bila puak Kurdis yang Islam lemah, naik pula orang Turki. Kaum Turki memerintah selama ratus-ratus tahun. Memerintah negara. Bila kaum Turki kuat pada kaum lain. Begitulah. Di Malaysia ni, kaum yang pada ramai orang Islam, ialah orang Melayu. Maka orang Melayu Islam yang berhak memimpin negara. Ini sebabnya bukan kerana semangat kebangsaan, tetapi kerana siasat syariah, kerana politik Islam. Kita mesti pilih kaum yang berdominasi, kaum yang paling besar di mana-mana negeri. Dengan sebab itulah bila Nabi bawa Islam ke negeri lain, bila Nabi bawa Islam, Ahmad bin bawa Islam ke Oman dan Muscat, Raja Oman masuk Islam. Nabi terus lantik dia jadi raja di Oman. Tak diganti dengan sahabat. Kerana raja ni walaupun dia mu'allah, dia masuk Islam, pengaruh dia kuat. Maka raja duduk dua perlembagaan Islam. Raja bawa perlembagaan. Sahabat-sahabat ulama yang jaga dia. Begitulah Raja Habasyah. Bila Raja Habasyah Najashi masuk Islam, Nabi kekal dia jadi raja. Tak pecat. Jadi raja, dia masuk Islam. Walaupun dia mu'alaf. Ulama-ulama mendampingi dia. Begitulah. Bila Islam masuk ke alam Melayu ni, raja-raja Melayu ni agama Hindu, agama Buddha. Pendakwah-pendakwah kita yang mari sini tidak memecat raja-raja ni. Bila dia masuk Islam, dia juga jadi raja. Ulama-ulama yang jadi penasihat dia, memerintah dengan Islam. Kerana pengaruh dia kuat, dia belajar Islam pula. Ini dia. Ini cara politik yang Nabi ajar pada kita. Banyak hukum-hukum politik dalam Islam ni. Malangnya kebanyakan kita tinggal dah kitab-kitab politik ni. Padahal banyak kitab-kitab politik yang dikarang oleh ulama-ulama kita. Al-Ahkamus Sultaniyah karang Al-Mawardi. Ini orang ahli dalam mazhab Syafi'i. Riyadh Imamul Haramain. Ini ahli dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Ngaji kita ni, baca. Dalam bab politik. Jangan kita mengaji bab semayang puasa. Bab semayang puasa ngaji juga. Fardu ain. Fardu ain tak boleh tinggal tiap-tiap orang. Fardu kifayah mesti dilaksanakan. Orang Melayu kita ni fardu kifayah, semayang orang mati dia. Itu fardu kifayah. Padahal semua ilmu dunia adalah fardu kifayah. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ahya, ilmu dunia fardu kifayah. Ilmu pertanian, ilmu perubatan, ilmu kejuruteraan, macam-macam ilmu ni fardu kifayah. Biar orang Islam tahu dalam ilmu ni. Untuk orang Islam. Fardu kifayah, bukan sunat-sunat lagi, tidak. Fardu kifayah ni pula kepada orang yang boleh buat, fardu ain pada dia. Termasuklah ilmu politik ni termasuk dalam fardu kifayah. Kita tak tahu ni, kena sokong orang yang tahu fardu kifayah ni. Oleh kerana kuasa politik ni melibatkan pengundi-pengundi. Satu pengundi penting dalam pilihan raya. Maka satu undi ni fardu ain. Ulama mengatakan bila Islam dalam keadaan bahaya, jihad fardu kifayah jadi jihad fardu ain. Satu undi menyebabkan kita kalah, kuasa politik kita jatuh, kita berdosa. Berdosa. Undi ni bukan boleh jual RM50, RM1,000 dengan pangkat, tak boleh. Undi ni menentukan keselamatan agama kita, kuasa agama kita. Wajib kita pertahankan. Alhamdulillah. Ulama-ulama kita menubuhkan Persatuan Parti Islam Malaysia untuk tunaikan kewajipan ini. Dan kita telah berjaya menang di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis. Walaupun kuasa kita tak sepenuh. Kita kerajaan negeri, kuasa tak sepenuh. Kuasa sebahagian saja. Ulama kata, kita laksanakan sebahagian kita ada kuasa ni. Laksanakan dulu. Hak baki tu kita berjuang lagi. Sehingga kita boleh menguasai kerajaan pusat. Memerintahnya sepenuhnya. Ini tanggungjawab kita.
Kena sedar. Ini jadi kuasa politik sangat penting bagi orang Islam. Tak boleh tinggal sekali-kali. Ini bahaya. Kalau kita tinggal, membahayakan Islam. Boleh jawab ke depan Tuhan. Kita tak sokong perjuangan Islam ni kerana boleh RM50. Berani jawab depan Tuhan. Kalau berani, silalah. Ini tanggungjawab yang besar. Menentukan selamat agama kita. Selamat umat kita. Sepanyol yang diperintah oleh Islam selama 800 tahun. Negeri Sepanyol. Sepanyol tu Islam mengatur 800 tahun. Akibat daripada orang Islam meninggalkan kuasa politik, balas nama sendiri, Sepanyol yang Islam mengatur selama 800 tahun jatuh. Tinggal masjid je. Mereka yang pernah pergi melawat Sepanyol tengok masjid-masjid ada sergam. Orang semayang tak ada. Sekarang ni barulah ada balik. Rupanya ada orang Sepanyol ni yang sipang Islam di rumah masing-masing, sembunyikan diri. Sekarang ni timbul balik. Islam tak mati. Macam orang Islam di negara komunis lah. Blok Asia Tengah tu komunis takluk. Sehingga orang Islam ni jahil tak tahu agama. Dia mengaku dia Islam. Tak tahu babi itu haram. Tak tahu arak itu haram. Saya pernah pergi semayang di Albania. Albania ni negeri Eropah. 80% orang Islam. Saya semayang. Tanya dia. Tanya orang hotel. Kamu ni orang Islam? Islam. Kiblat mana? Pemuda kiblat. Kiblat tak tahu kiblat mendatang apa. Aneh. Jahil. Kita tak boleh anggap orang tu serupa kita. Begitulah juga orang Melayu yang tak tahu politik ni ada dalam agama dia. Dia jahil, kita kena sedarkan, kena fahamkan. Jangan berkawan dengan parti yang musuh Islam ni. Kena kawan parti orang Melayu Islam kita. Kita berabung, kita bersatu dengan itu sekarang ni. Kita usaha nak ajak orang-orang UMNO mari bersama dengan kita. Dengan bersatu ni dalam satu gabungan politik untuk dapat kuasa politik orang Islam, pertahankan kuasa politik orang Islam. Kalau kita lock, bahaya. Kerana kerajaan Pakatan Harapan hari ini didominasi oleh DAP. DAP parti terbesar yang memerintah Pakatan Harapan ni. DAP 40 kursi lebih, 40 kursi. Kita 43, kita paling besar. Tapi kita ajak UMNO tak sih. UMNO nak dengan DAP juga. Ini masalahnya. Kalau UMNO bergabung dengan kita, kita boleh tubuh kerajaan. UMNO tinggal 26 kursi dah. 26 dia. 26. UMNO yang hari tu kuat. Buat sedak jatuh dah. Tinggal 26. Kita 43. Bila kita 43, mari gabung dengan kita lah. Sama-sama Melayu, sama-sama Islam. Ni dok. Kerana orang tawar jadi menteri, orang tawar duduk ni, sanggup dengan DAP. Ini punah. Tapi kita boleh pujuk lagi. Saya rasa orang UMNO duduk kampung ni tak setuju dengan ketua dia. Orang UMNO duduk kampung tak setuju dengan pemimpin-pemimpin dia. Ada pemimpin yang sokong kita, masuk kita. Bersama. Bila pemimpin dia sokong, perlih kita tawan. Faham banyak kursi. Perok banyak kursi. Orang UMNO kena bergabung, baru kita jadi kuat. Melayu dengan Melayu, kena bersatu di atas nama Islam. Untuk kembalikan kuasa umat Islam. Sekarang ni kita dengan bersatu je. Tak cukup jumlah. Kalau campur dengan UMNO, cukup makali. Campur dengan orang dengan Sabah Sarawak, cukup. Kerana orang Islam masih hampir 70%. Cukup. Kalau kita gabung. Tapi kalau orang Islam pecah, sebab duduk sini, sebagian duduk sini, hak 70% tinggal 40%, pecah. Pecah 3, pecah 4, orang bukan Islam bersatu, dia dapat kuasa. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya, jangan buat main-main. Ini satu tanggungjawab, kewajipan yang besar. Alhamdulillah, Kelantan dapat mempertahankan sehingga 30 tahun lebih. Tahun 89 kita dah menang dah. Menang dah sampai tahun 79. 20 tahun. Kita 78.
Dekat 20 tahun kita merintah. Terengganu 2 tahun setengah. Lepas tu merintah pula tahun 99. 5 tahun jatuh. Kelantan boleh bertahan dalam masa yang lama. Apa rahsianya? Kerana Kelantan ni banyak tok guru, banyak ulama, banyak orang mengaji agama. Semangat Kelantan dia kuat. Semangat Melayu Kelantan dia kuat. Melayu tu Islam untuk Melayu. Sebab tu dia serah mudah-mudah Kelantan ni negeri lain. Dan sebab itu tanggungjawab orang Kelantan ni mesti pertahankan Kelantan dengan kuasa Islam. Rebah bangun lapar kenyang ke, pertahankan. Pertahan. Ada pemimpin kita buat silap-silap. Silap-silap bukan silap dari segi agama. Kuasa politik lebih penting. Kuasa agama politik sangat penting lagi. Jangan sebab kesilapan kita jatuhkan kerajaan. Macam peristiwa tahun 78 dulu kita jatuhkan kerajaan. Nak boleh ambil pulak sampai 10 tahun. Letih nak boleh ambil pulak. Alhamdulillah kita boleh ambil balik sampai 30 tahun lebih. Ini istimewa orang Kelantan. Jadi bukan saya tok guru agama, tok guru politik kepada seluruh Malaysia. Jadi pertahankanlah kerajaan kita di Kelantan ni sungguh-sungguh di bawah kuasa Islam. Itulah beberapa pesanan yang dapat saya berikan dalam majlis yang nikah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Allah Ta'ala tetapkan keimanan kita, teguhkan beristiqamah bersama dengan perjuangan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS yang kita kasihi. Amanat terakhir Tok Guru sebut kepada kita, rebah bangun kita kena pertahankan Kelantan ini insya-Allah. Boleh ke tidak tuan-tuan? InsyaAllah sama-sama kita ambil perkataan terakhir Tuan Guru, rebah bangun kena pertahankan Kelantan insyaAllah. Dalam pilihan raya umum yang ke-16, semua kita akan bergerak sejalur molek dengan pimpinan kita. Apa arahan yang kita terima, kita kena bergerak semolek-moleknya demi kita untuk mempertahankan kepimpinan ulama, dasar membangun bersama Islam di bumi Kelantan Darun Naim yang kita kasih ini. Sekali lagi saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru dan seluruh pimpinan yang bersama-sama dalam majlis ceramah perdana sempena 70 tahun PAS Kelantan pada malam ini. Kepada semua hadirin hadirat sekalian, muslim-muslimat yang saya kasih sekalian, alhamdulillah di atas kehadiran dan kebersamaan pada malam ini mudah-mudahan menjadi intipati kepada kita dalam sempena 70 tahun PAS ini, menjadi penguat semangat dan pembakar semangat kepada kita untuk terus bekerja bagi mempertahankan bumi Kelantan ini terus di bawah kepimpinan ulama yang ada pada hari ini. InsyaAllah kita terus perkasakan parti kita di semua peringkat Parti Islam se-Malaysia PAS, dan insyaAllah bersama-sama dengan Perikatan Nasional mudah-mudahan sokongan, dokongan dan gerak kerja tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah PRU yang ke-16 kita pasti mencapai kejayaan yang gemilang insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.